Media penyokong GRS Borneo Voice 2024 sedang kepanasan. Dia muat naik satu gambar Syafiq Abdal dan gambar Atan Likas. Apabila dia menyatakan kita kritik SPRM yang tidak mengambil tindakan kepada adun-adun GRS, tetapi kenapa Atan tidak kritik SPRM, tidak menyiasat Syafiq Abdal dalam kes rasuah katanya? Nah, saya ingatkan Haji Ji ataupun pemimpin GRS yang kedapatan rasuah, diorang angkatlah pemain media sosial mereka, diupah, dibayar dengan bayaran mahal ni. Saya ingat bijak-bijak, pandai-pandai. Rupanya ambil media-media ni yang budu-budu, yang palui-palui. Rupa-rupanya barulah terkantui diorang ni palui. Saya mau jawab kenyataan daripada Borneo Voice 2024. Ini jawapan saya, dengar kamu baik-baik. Kalau bodoh, pergi belajar lagi. Jadilah cyber trooper yang dapat upahan daripada GRS. Janganlah kamu jadi cyber trooper bagi makan anak bini kamu. Sudahlah, tidak berani tunjuk muka, nama pun tidak berani. Ada hati konon motrol Atan Likas. Beza adun GRS dengan Syafi'i jauh antara langit dengan bumi. GRS ada video, ada suara, ada muka adun-adun, ada pengakuan menerima, siap lagi hutang lagi, siap pinjam lagi, siap digunakan lagi, siap tidak kenal lagi ini orang. Semua ada, komplit. Cuma diselamatkan oleh SPRM, kononnya video tersebut telah disunting, tidak boleh dijadikan bahan bukti. Nampak? Dalam kes Syafiq Abdal pula, SPRM sudah menyiasat, sudah reman. 2 minggu sudah direman. Tetapi apabila sudah direman, tidak didapati ada kesalahan salah guna kuasa rasuah. Sebab itu SPRM melepaskan. Dalam akta SPRM hanya boleh mereman sehingga 14 hari. Kamu fahamkah Borneo Voice? Kamu tahu undang-undangkah? Kalau palui, jangan kamu jadi cyber trooper bagi makan anak bini kamu. Benda haram. Manakala adun-adun GRS, mereka ini tidak dipanggil, tidak direman, tidak dipakaikan baju SPRM warna oranye. Diselamatkan. Sebab apa? Diselamatkan sebab takut GRS akan kalah dalam PRN yang ke-17. Sebab itulah dijaga air muka dorang adun-adun ini. Dan dibuatlah kononnya tidak cukup bukti dan sebagainya. Ini beza dia. Kalau Syafi'i itu rasuah, sudah tentu SPRM sudah dakwa dia. Sebab sudah direman. Sudah direman. Tapi wakil rakyat adun GRS, kenapa tidak direman? Kenapa tidak dipakaikan pakaian? Sebab utama kerana takut kalah dalam pilihan rakyat negeri. Apabila rakyat melihat ada adun-adun GRS yang kedapatan rasuah, nah, diorang takut. Haji Ji tidak boleh jadi Perdana Menteri lagi, tidak boleh jadi Ketua Menteri lagi. Ini gemuk-gemuk tidak boleh jadi Menteri lagi, timbalan Ketua Menteri lagi. Sebab itu diorang ketakutan. Nah, faham kamu? Borneo Voice 2024. Kalau masih palui, pergi belajar dengan Haji Ji. Pergi jilat dia. Mungkin dia ataupun kerajaan GRS akan bagi kamu upah lagi mahal lagi. Jangan kau koyak, jangan kau panas. Itu jawapan Atan sama kau. Biar kau jadi cerdik.